apa persediaan-persediaan yang ibu-ibu ni selalu terlepas pandang, terutamanya berkaitan dengan nak bersalin, nak berpantang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini Atika Podcast bersama dengan Puan Atik, seorang bidan berpengalaman daripada Hospital Az-Zahra. Boleh tak Puan Atik perkenalkan diri dekat viewer kita? Terima kasih Cik Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika binti Amazin. Kalau kat Az-Zahra ni kita panggil Atik. Okay. Jadi saya dah bertugas sebagai bidan semenjak 2015. Okay, Puan Atik boleh tak share dengan Atikah kan, apa persediaan-persediaan yang ibu-ibu ni selalu terlepas pandang, terutamanya berkaitan dengan nak bersalin, nak berpantang. Okay. Saya nampak kita fokus kepada sebelum bersalin lah kan. Sebab yang ni orang jarang nak, maksudnya kalau nak cari ilmu tu pun baca tak sama dengan praktikal. Jadi yang common lah kan, orang datang ke hospital kita, dia terlepas pandang, dia tak tahu proses bersalin. Maksudnya step apa, berapa lama. Contohnya kita ada fasa daripada in labor yang awal, latent phase lah kita panggil, sebelum 3 cm. Itu boleh relate. Kadang-kadang kita punya bukaan rahim tu boleh sampai 2 minggu 2 cm tu buka nak bersalin. Bila dah masuk active phase ni, ini yang selalunya ada true contraction. True contraction tu maksudnya setiap 10 minit sekali kita rehat pun dia tak hilang. Yang true contraction ni yang kita suruh datang hospital lah. Maksudnya kita cerita lagi lah kan bab tu. Tapi nak katanya orang terlepas pandang proses fasa-fasa nak bersalin tu. Bila active labour tu pula dah sampai awal-awal tu, orang rasa macam nak buat apa ni kan. Ini ada yang datang-datang dah nak terbersalin. Dia tak faham benda tu, proses tu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia punya tanda-tanda bersalin lah. Yang terlepas pandang tanda-tanda bersalin. Yang ketiga adalah proses nak teran tu sendiri. Satu ramai yang rasa macam ada yang terkoyak lah, ada yang takut lah kan, trauma. Dan yang keempat adalah yang terlepas pandang lah. Ini saya rasa saya nak sebut juga lah, persediaan awal untuk menyusu. Orang nampak macam baby side, tapi sebenarnya bila kita tak prepare awal, impak dia kita tak, mungkin kalau tak larat kita akan give up nak menyusu. Saya itulah dulu untuk benda-benda yang orang terlepas pandang. Puan, bila masa yang terbaik ibu-ibu ni kena ready mental physical untuk bersalin, untuk menyusu? Bila kita mengandung, kita bagikan fasa mengandung kita ni kepada 3 trimester. Trimester pertama, kedua dan ketiga. Jadi yang kritikal ni adalah trimester yang ketiga lah, bermula 28 minggu. Awal tu kita duk wek tak larat, muntah semua kan. Kadang-kadang fasa awal tu sampai 12 minggu tu kita boleh jadi kadang-kadang tak ada rezeki, gugur. Fasa tengah tu sebenarnya kita relax, dah boleh makan, dah semua dah okey. Perut tak besar lagi. Tapi bila alam pun tak ada dah lah. Selalunya. Kalau tak ada rezeki memang sampai ke habis. Ada kawan saya tu sampai ke sudah. Sampai nak bersalin duk mual lagi. Tu rezeki dia kat situ kan. So yang paling kritikal adalah trimester ketiga, iaitu selepas 28 minggu. Bermula 28 minggu sampailah due date kita panggil EDD tu, 40 minggu tu. Yang tu ada banyak benda yang kita kena lebihkan sikit. Sebab macam saya kan, bila saya pakai uniform, kita tengok dekat sini ramai nurse kita akan tukar uniform bila mula 20 minggu, 25 minggu. Sebab baru nak start nampak perut kita panggil kan. Macam kalau mak-mak ni mungkin masa tu lah baru kena tukar pakai baju besar sikit. Baju mengandung. Sebab dia dah start dari segi saya highlightkan dekat sini 3 benda lah kan. Bila trimester ke akhir, apa benda kita punya fizikal sebab baby dah makin besar, rahim dah makin besar, kita tak selesa. Jadi kita kena pastikan kita fit. Fit ni memang kena exercise lah. Kena exercise daripada awal. Bukan nak tunggu nak bersalin nanti mau nak exercise. Di sini fit tu, exercise tu untuk kita dan untuk proses nak bersalin nanti mudah. Kena faham yang tu. Nak buat apa? Kita utara kan cakap nak duduk sit up ke, nak duduk nak dia dapat banyak lah nak cerita kat sini ni tak habis kan. Kurangkan sakit belakang, sakit pinggang. Makin lama sakit pinggang tu akan makin kuat. Macam saya, sampai saya tak boleh nak baring flat. Apa exercise yang ibu-ibu boleh try bila dah masuk semester yang ketiga ni? Nombor 1, bila masuk trimester hujung, kita sakit belakang. So benda yang saya buat adalah saya akan yang baring atas katil tu, kita angkat, nak tunjuk sini susah lah sikit. Kita akan duduk, angkat kaki, angkat belakang badan. Maksudnya kita sambil kita baring. Kurangkan sakit belakang, sakit pinggang. Makin lama sakit pinggang tu akan makin kuat. Macam saya, sampai saya tak boleh nak baring flat. Saya kena tidur mengiring je sebab saya selalu sakit tongkeng tu, sacrum kita panggil. Sakit sangat. So kita kena buat exercise untuk bantu kurangkan.
Okay. First lah itu seperti cakap, exercise ada untuk kita, ada untuk persediaan kelahiran untuk regangan. Okay. Yang kedua adalah saya akan duduk dekat dinding, kita turun sampai habis mencangkung. Oh, tapi kena sandak kat dinding. Tak, kalau sandak ni sebab kita ada satu macam kalau kita nak ni dia kena perut boyok je tu kan, dia tak posisi terutama dah hujung-hujung. Tapi kalau awal ni kita duduk atas sandak, kita turun je, turun pelan-pelan. Oh, okey. Itu membantu untuk kurangkan sakit pinggang kau? Yang tu ya juga, tapi ni regangan. Masa nak bersalin ni semua ni kita akan guna semua masa ni. Tu yang sakit kalau kita jenis orang keras badan lah, kita kena regangkan. Okay. Oh, maksudnya regangan sebelum nak bersalin tu bukan dekat-dekat nak bersalin seminggu dua buat, tapi semester dah masuk semester ketiga pun dah kena mula buat regangan. Betul. Okey. Lepas tu yang ketiga adalah senaman pernafasan. Teknik pernafasan yang betul lah. Deep breathing lah kita panggil lah. Tapi itu mungkin kita sharing nanti asal proses menegang apa kan, kita sharing kemudian lah. Itu 3 exercise yang saya rasa simple tapi kita patut buat dari awal. Sebab proses mengandung ni, kehamilan ni, dia adalah proses bagi saya tak ramai orang enjoy. Persediaan mental pula dan emosi lah kita panggil. Sebab proses mengandung ni, kehamilan ni, dia adalah proses bagi saya tak ramai orang enjoy. Betul. Tak tahu lagi kan. Tapi maksudnya cuba dengar kawan-kawan dekat orang keliling cakap kan, takut sakit, tak cukup tidur. Saya setuju je benda tu. Tapi akhirnya dah menjadi anak kan. Sebab tak ramai orang nak faham tujuan kita melahirkan anak, mengandung dan melahirkan anak. Tapi kita juga kena bersedia supaya kita tak stres tahap gaban. Maksudnya apa dia? Maksudnya stres dari sudut tadi sebab dah makin membesar, kita sakit. Kita kena kawal kita punya mental kita tu. Yang kedua adalah support system. Bila kita dah makin trimester, dah masuk ke trimester ketiga, follow up dia akan makin kerap. Dulu masa awal sebulan sekali. Lepas tu 2 minggu sekali. Dan masuk trimester ni akan 2 minggu sekali. Lama-lama kalau tak bersalin lagi, contohnya 38 minggu, dah masuk 32 minggu tak bersalin lagi, dia akan mungkin kerap seminggu-seminggu. Apa lagi kalau kita ada risiko. Contoh, ada kencing manis, ada darah tinggi. Kadang-kadang seminggu 2 kali pun dia juga. So kalau kita tak bersedia mental dan fizikal, macam tadi kan nak hadir ke appointment doktor tu antara elemen fizikal sebenarnya. Hadir temu janji yang betul kan. Tapi dia perlu disertai dengan mental. Siapa nak hantar kita pergi klinik? KK kalau KK ramai orang. Kalau klinik swasta pun belum tentu cepat juga kan. Betul. Dan orang kata apa, kalau kita ada masalah kesihatan, contoh tekanan darah tinggi, nak kena check regularly hari-hari, semua tu memerlukan kekuatan mental untuk kita pastikan kita dan anak selamat. Dan untuk mental dan emosi ni saya suka letak, nak tak nak kita kena banyak doa dengan Allah lah. Kita preparation tu baca banyak Quran, baca doa supaya kita rasa kalau kadang kita rasa macam penat lah, semua penat kan. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya dipermudahkan urusan. Dalam masa yang sama, antara benda lain, uruskan kerja. Dia tiga cakap bawa juga tungku. Itulah barang baru yang saya bawa tu. Anak ke-6? Sebab 3 barang yang paling penting mak tu kena ready bila nak masuk. Kalau barang untuk mak, macam saya, bila saya bersalin anak ke-6, saya ada add on satu barang baru. Tapi rutinnya bila nombor 1 kita tengok hospital mana kita pergi. Sebab hospital dia akan berbeza barang mana. Tapi benda asasnya adalah baju, pad, macam seluar dalam, beli seluar dalam disposable ataupun yang zaman sekarang ni yang pakai buang tu. Zaman dulu saya tak ada. So first anak kita beli panty liner yang besar tu lah. Tapi apa memang bocor lah. Jadi penat lah nak basuh lagi. Bila dah nak nombor berapa tak baru ada seluar dalam pakai bukan. Ada, kita tak dapat awareness. Jadi seluar dalam pakai buang ataupun panty yang terus sarung tu. Lepas tu minyak-minyak. Sebab walaupun dalam buat kadang-kadang kita sakit belakang lah, nak rasa minyak sangin semua kan. Dalam hospital dia bukan nak ada benda-benda macam ni. So kita bawa lah, dah lebih lah. Dan kata apa, stokin lah. Itu paling penting, cukup sejuk. Sungguh-sungguh bawa. Sejuk, pantang, memang lain macam. Jadi pakailah stokin. Kalau macam Atika, selalu advise customer Matiko ni bawa lotion Matiko tu. Sebab kalau itu macam lengar-lengar pun kita boleh pakai juga dalam hospital pun selamat, untuk ibu, baby semua selamat. Dan Atika cakap bawa juga tungku. Itulah barang baru yang saya bawa tu. Anak ke-6? Jadi kalau kat hospital Syarifah Azhara, kita memang jaminan semua doktor dan nurse semua perempuan. Kita as a suami isteri kan, apa perkara yang kita patut bincangkan sebelum kita nak bersalin?
Cakap tentang apa nak bincang dengan suami ni. Saya bagi 6 lah. Okay. Banyak lah pula kan. Tak Kita apa, lah kan? kami nak dengar 6. Nombor 1 adalah hospital mana yang kita nak pergi. Kalau government, definitely rate dia lebih murah. Kan? Tapi tak semestinya perkhidmatan dia pun tak bagus. Okey je, sebab kerajaan pun dah makin meningkat dia punya perkhidmatan dia. Tapi kalau kita mungkin nak sedikit privacy, khususnya adalah kita punya concern sebagai seorang Muslim adalah berkaitan dengan aurat. Kita tak nak doktor lelaki. Sebab kalau kat hospital kerajaan, kadang-kadang kita tak ada option. Diorang pun MO, HO semua tengah belajar. Itu adalah prosedur mereka. Jadi kalau kat hospital contohnya Azhara, kita memang jaminan semua doktor dan nurse semua perempuan. So kat situ orang lebih selesa, ibu lebih selesa sebenarnya. Kita rasa selamat. Walaupun begitu, saya nak highlight juga, kena tahu juga jarak. Kita pilih hospital, tapi pilih hospital yang jauh. Oh, jauh daripada rumah. Sebab apa? Kadang-kadang sebab GL cover kat situ. Okay. Ni saya cakap direct sebab orang tak nampak benda-benda macam ni. Kita confident ke kita sakit-sakit tu ada masa yang cukup untuk sampai ke hospital yang jauh tu? Okay. So kita kena tengok, kita kena identify berdasarkan banyak faktor. Lokasi, ataupun Budget. history kita. Kalau kita dah ada anak sebelum ni, kalau kita sulung anak pertama, kita mungkin susah sikit sebab kita tak tahu kita punya kelahiran ni macam mana. Macam saya memang tak ada, saya laju. Sakit kat rumah, memang CM datang selin. So Alhamdulillah. kita dah tahu, doktor pun dah tahu dah kat situ. Okay. Kita tak mampu, tapi nanti pantang bersalin kat hospital private yang mahal pula. Lepas tu pantang pula nak ambil confinement lady yang beria pula. Lepas tu kita berhutang. Jadi maksud yang kedua adalah kewangan. Sebab hospital swasta macam tadi kan, berapa nak bersalin tu nilai dia katalah 3,000 contoh. Kita tak boleh prepare 3,000 je. Kita kena tahu berapa kos Caesar. Okay, takut Sebab, emergency Caesar. Bukanlah ramai. Ada patient kita yang datang, saya prepare duit memang cun-cun ni je. Tiba-tiba kena emergency Caesar. Dah nak kena cari sana, cari sini. Kita kena faham, kita kena ada hak hospital yang dia pun mengeluarkan dia punya ni. Yang kita perlu penuhi. Hak kita pun kita kena jaga juga kan. Jadi tak malah kan nak bersalin tapi nak berhutang-hutang kan. Tak best lah. Dan juga kewangan ni juga kena tengok dari segi penjagaan semasa, penjagaan selepas pantang nanti, barang-barang. So kita kena tengok kalau apa yang wajib dulu. Kena bincanglah kewangan kita, tahap kita macam mana. Kita tak nak, kita tak mampu, tapi nanti pantang bersalin kat hospital private yang mahal pula. Lepas tu pantang pula nak ambil confinement lady yang beria pula. Lepas tu kita berhutang. Walaupun kita enjoy proses awal tu, tapi nanti proses akhir tu macam tak best. Betul. Unless kita ada tabungan yang cukup lah. Yang kedua adalah kewangan. Kadang-kadang kita dah memang ada kenciman ni. So doktor sebenarnya takkan bagi tu sampai besar. 38 minggu doktor akan induce. Yang ketiga adalah birth plan. Maksudnya kita nak proses kelahiran kita ni macam mana. Bukanlah kata birth plan ni yang terlalu detail. Contohnya macam ni. Tadi hospital mana tu antara birth plan jugalah one of the element dalam birth plan. Kita nak proses kelahiran kita ni induce ke tak. Tapi nak induce ke tak ni tengok juga kandungan kita ni okey ke tak. Kadang-kadang kita dah memang ada kenciman ni. So doktor sebenarnya takkan bagi tu sampai besar. 38 minggu doktor akan induce. Sebab nanti baby besar sangkut kena Caesar, dia akan ada komplikasi-komplikasi yang lain. Tapi apapun birth plan kita ni, kita kena consult dengan doktor yang merawat supaya dia win-win. Kan kat luar sana ada macam-macam. Contohnya ada yang kata kalau saya bersalin saya tak nak pergi labor room sebab once pergi labor room dia ada banyak protokol, prosedur, kena duduk atas katil. Ibu dia, saya tak mahu lah, saya lemas, saya nak berjalan-jalan. Dia nak berjalan dalam labor room, tak boleh lah. Kat situ kita kena faham kita nak apa, macam mana, bincang dengan doktor supaya kita prepare awal. Tapi kalau yang mungkin nak momen bersama macam gitu kan, jadi kena plan juga. Kalau nak induce pun tarikh bila. Yang keempat adalah peranan suami. Kalau patient kita, contoh suami dia askar, suami dia jenis outstation. Jadi dia nak kena plan dah. Macam mana ni kita nak electively induce pada sekian-sekian tarikh, so saya nak ambil cuti sekian-sekian tarikh. Kan kalau jenis yang macam tak apalah, saya tunggu je lah tanda-tanda bersalin. Ikutlah rezeki, ada suami ada suami tak ada, okey lah. Tapi macam saya kan, saya tak adalah plan apa-apa. Jadi saya tawakal je lah sama saya ada tak ada kan. Tapi Alhamdulillah ada. Tapi kalau yang mungkin nak momen bersama macam gitu kan, jadi kena plan juga. Kalau nak induce pun tarikh bila, suami nak kerja macam mana, waktu tu mungkin tak payah ambil job yang pergi outstation ke. So benda tu kena plan bersama-sama. Nanti lepas pantang suami nak cuti paternity leave ada 3 hari, ada yang dapat 5 hari, ataupun nak ambil extra cuti ke. Sebab awal-awal ni kadang-kadang ada yang isu-isu mak tak sihat ke, anak kuning ke kan. Kat situ kena bincang peranan suami dekat situ. Okey.
Jadi momen kelahiran tu tak adalah suami bersama. Lepas tu kita duduk sedih seorang-seorang kan. Mak-mak ni terutama yang muda-muda ni sedih suami tak masuk kan. Yang kelima adalah siapa nak jaga anak kita. Okay, ini khususnya kepada orang yang dah ada anak. Macam saya ada 6 orang anak. So, Alhamdulillah rezeki saya mak mentua duduk dekat. Jadi kita dah memang bincang siap-siap. Kalau dah ada tanda-tanda bersalin, minta tolong mak ayah tolong jagalah Sat. So kita pergi hantar dah dekat mak ayah. Siapa yang Lone Ranger duduk sendiri, tak ada siapa-siapa. Siapa kawan-kawan kita ke ataupun orang penjaga yang kita nak hantar anak yang sebelum tu. Itu untuk khusus kepada yang dah ada anak sebelum ni lah. Sebab labor room kita, suami boleh masuk. Tapi kalau ada anak lain, memanglah tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kecuali dalam ward je lah kan. Dalam ward tu pun, kalau hospital kerajaan, dia tak bagi kanak-kanak masuk. So memang boleh masuk, akhirnya suami kena jaga anak kat luar. Jadi momen kelahiran tu tak adalah suami bersama. Lepas tu kita duduk sedih seorang-seorang kan. Mak-mak ni terutama yang muda-muda ni sedih suami tak masuk kan. Sentak kan. Waktu pantang pula stres pada benda yang tak perlu kan. Betul. Okay. Kalau kita tak plan betul-betul, benda ni boleh jadi gaduh. Yang terakhir adalah, yang keenam adalah perancangan selepas bersalin. Perancangan selepas bersalin, tadi saya sebut tadi kewangan, nak CL ke dan sebagainya kan. Inilah dia. Maksudnya perancangan selepas bersalin nak pantang kat mana. Sebab kalau kita tak plan betul-betul, benda ni boleh jadi gaduh. Ada suami, dia tak boleh berjauhan dengan isteri tu. Jadi isteri pula anak sulung kan, nak balik pantang kat kampung. Nak duduk dengan mak. Nak duduk dengan mak. Mak pun kata, cucu sulung balik lah kampung. Okay. Nak jaga. Tapi kita tak tahu sebenarnya dia menimbulkan satu konflik besar. Nak cerita bab ni panjang sebenarnya. Tapi cukuplah saya kata bincang betul-betul nak duduk pantang kat mana, siapa jaga semua. Mudah-mudahan dia smooth je. Lepas salin tu pantang. Nanti apa kebiasaan kesilapan ibu-ibu ni buat disebabkan dia tak prepare awal untuk bersalin? Pertama adalah sebab dia tak datang awal hospital. Sebab mungkin dia tak tahu tanda-tanda bersalin ataupun ignorance lah. Yang kedua adalah bila dah start contraction tu, panik. Tak tahu nak buat apa. Tadi sebab imun tak cukup juga. Saya cerita kawan saya, dia bersalin anak nombor 3. 2 sebelum tu Caesar. Jadi dia tak ada rasa contraction tu, tak ingat, tak boleh appreciate lah rasa contraction tu. Bila dia rasa tu, dia ke hospital tu, dengan izin Allah baby dia pun taklah besar mana kan. Bersalin dalam kereta lah. Tak sempat lah nak sampai ke hospital yang dia plan asal tu. Jadi bila tanya dia kenapa lambat kereta, sebab dia tak tahu pun rasa contraction tu macam mana. Itu yang jenis tak tahu kan. Tapi yang jenis panik pun satu bab juga. So kita kena faham, ni okey lagi ke, yang ni memang kena cepat-cepat ke, supaya dia smooth lah kan. Yang ketiga adalah waktu meneran tu. Waktu meneran tu, kalau kita tak ada buat teknik yang betul, boleh menyebabkan koyak besar dan trauma lah kepada mak tu sendiri nanti. Yang keempat adalah tak prepare barang bersalin yang cukup. Kita nampak kita prepare benda yang baju tu orang tak lupa lah, tapi macam benda-benda yang wajib prepare dan letak dalam tempat yang strategik lah, dalam kereta ke, dekat pintu ke, macam tu. Dan yang kelima adalah kurang exercise dan rehat yang cukup. Nanti kalau ibu ni dia ada masa dia terhad untuk buat persiapan, apa benda yang dia perlu utamakan? Saya bagi banyak nak cerita banyak, tapi kita highlight 3 benda penting lah yang daripada pengalaman sendiri. Yang pertama adalah kena tahu tanda-tanda bersalin. Okey, untuk tanda-tanda bersalin, yang pertama adalah kontraksi. Kontraksi tu apa maksudnya adalah kita punya rahim mengerah untuk menolak baby tu turun ke bawah. Supaya baby tu keluar lah. Kalau saya kalau dengan patient, saya suka tunjuk ni seolah-olah kita punya kita panggil ni luar ni vagina kita. Minta maaf lah kita nak bajak kan. Kalau kita cek bukaan macam bidan, dia akan masukkan 2 jari. So bila kita masukkan bukaan, kita akan rasa bukaan tu kalau masuk 1 jari 1 cm, 2 jari 2 cm macam tu. So tebal ni, dia tebal tau, kita punya pintu rahim ni tebal. So dia akan menipis dia akan menipis sampailah senipis helai tepi kertas. Sebenarnya Allah jadikan memang amazing lah, subhanallah. Dia akan senipis macam kertas tu. Ketika tu lah tanda-tanda baby tu akan boleh keluar lah, boleh bersalin. Sebab pintu rahim tu dah sangat nipis. Kalau kita masuk, kita dapat cari pintu rahim, kita tak boleh buat masuk jari. Tu maksud dia close. Os close lah bahasa kami, os close, cervix close. Jadi untuk proses pembukaan pintu rahim ni,
Yang tadi tu tutup ni. Kalau kita masuk, kita dapat cari pintu rahim, kita tak boleh buat masuk jari. Tu maksud dia close. Okey. Os close lah bahasa kami, os close, cervix close. Lepas tu apa yang berlaku, katalah ni pintu rahim, kat atas ni rahim kita. So rahim yang dekat atas ni, dia akan Allah jadikan dia hormon tu trigger otak daripada untuk cakap okey, rahim nak sampai masa bersalin, tolak. So contraction pun terat dia menolak bibir bawah. Kepala ni akan daripada dalam tu tolaklah pintu rahim ni. Tolak buka. Okey. So kontraksi tu adalah is a natural physiology yang Allah jadikan. Kena faham benda tu dulu. So bila ada kontraksi, kita faham tu normal, kita kena kontrol dengan nafas yang betul lah. Kena jangan panik lah kan. Tu ilmu tentang tanda yang pertama, kontraksi. Dan kontraksi kita panggil true labor adalah apabila setiap 10 minit datang, rahim tu ngeras. Lepas tu hilang. So awal-awal dia takkan sakit, dia rasa je keras. Perut kita rasa mengeras. Itu kita ni duk kata perut, tapi sebenarnya rahim kan. Macam abdomen kan. Keras, lepas tu hilang. Keras, hilang. Okay. Kalau forced labor ataupun Braxton Hicks yang awal-awal kan, dia rehat je ataupun kadang minum air cukup je, dia hilang. True labor, dia rehat, tak buat apa pun dia akan datang juga. Itu kita panggil true labor. Ada darah sikit, lepas tu nanti ada darah, kalau setakat sikit tu dia normal. Jangan risau. Jangan panik. Tanda yang kedua adalah kita panggil darah. Lendir darah, kalau istilah kami show. Bukan show sembahan tu lah. Show, S-H-O-W lah. Show ni adalah darah bercampur lendir. Sebab apa? Bila rahim tadi tutup kan, so bila dia nak buka, dia dipaksa buka, jadi adalah darah sikit kat situ. Itu adalah normal. Terutama juga kalau mak tu contohlah dia datang check up hari ni, dia sakit-sakit, doktor saya check bukaan jalan lah, buka rahim. So check ada darah sikit, lepas tu nanti ada darah, kalau setakat sikit tu dia normal. Jangan risau. Jangan panik. So tadi nombor 1 contraction. Yang penting adalah identify true or false contraction. Nombor 2 adalah show. Tapi saya nak highlight juga nombor 2 ni, tanda-tanda dia bukan tanda bersalin, tapi dia risiko. Ada 2 benda lagi yang ibu kena datang juga kalau dia jadi, iaitu pendarahan yang banyak. Tak darah macam period. Kalau dia kata ada, hati saya dah risau dah. Sebab apa? Kita takut uri lekang, darah yang banyak. Selalunya kita kata ada tak macam pad tu, kira-kira dari mak, ada tak darah macam pad period. Kalau dia kata ada, hati saya dah risau dah. Sebab apa? Kita takut uri lekang. Placenta abruptio nama dia. Uri lekang, darah akan keluar, dan selalunya ibu akan datang dengan contraction yang sangat sakit. Bila contraction tu mak dia sakit sangat, walaupun bukaan masih sikit. Physiologically mak ni kalau bukaan tu baru sikit, dia sakit pun dia boleh relax, kecuali orang ni memang tak tahan sakit lah. Tapi kalau yang betul-betul sakit ni, sekejap lagi 6-7-8 cm tu baru mak tu macam tak boleh nak duduk lah. Itu selalu kita tengok patient. Tapi kalau dia check baru 1 cm, tapi kalau contraction dia punya sakit lain macam. Yang ni lepas tu ada darah pula, kita kena klik dalam otak kita, takut uri lekang. Sebab uri lekang ni pula dia boleh jadi conceal. Kan kita punya rahim, kita melekap kan uri kan, dia lekang kat dalam. Dia dah ada pendarahan kat dalam tu, tapi dia melekap lagi. Kan dia melekap lagi, jadi darah tu tak keluar. Cuma tanda-tanda dia, kalau contraction ni mak dia memang macam menggelupok lah kita panggil. Sakit sangat. Kita memang kena trigger dah, ni mak ni tak tahan sakit ataupun takut ada abruptio. Maksudnya baby tak survive disebabkan kita punya ilmu tak cukup. Bukanlah kita menafikan takdir. Okay, dan yang keempat, tanda bersalin ni bila baby kurang gerak. Berapa pergerakan baby yang sepatutnya? Cik Atikah tahu tak? Selama 12 jam minimum 10 kali. Boleh kahwin dah tu. Kan? Betul. Tapi apa yang berlaku di Azarah ni true case tau. Mak ni kita kan selalu cakap, okay puan tengok daripada 9 pagi sampai 9 malam kan, ataupun 8 pagi sampai 8 malam. Kalau tak cukup pergerakan, datang. Bila dah malam, apa jadi? Kita balik kerja, asal macam takut dah balik kerja kan, apa jadi? Mak rasa penat. Tak apalah, esok je lah. Esok je lah. Yang tu yang tricky. Sebenarnya tak perlu tunggu sampai 9 malam. Kalau petang tu insting mak dah tak okey, tapi dah dapat kurang, datang je. Ada beberapa kes bila macam tu lah, bila dah 9 malam, alah penat tak. Dia datang pukul apa? Dia datang pukul 1 pagi. Ada kes yang tapi tu tak boleh tidur juga kan? Tak boleh tidur juga. 1 pagi juga datang. Apa?
akhirnya ada yang kes memang baby dah meninggal. Allah. Bila kita tanya balik, sebenarnya baby ni dah tak gerak. Bukan dah tak gerak langsung, dia rasa, tapi dia rasa dah kurang gerak tu dah 2 hari. Daripada petang tadi dah rasa kurang. So, kenapa puan tak datang? Biasalah kerja, ataupun suami tak ada nak hantar. Isu-isu yang tu tau, isu-isu yang gitu. So itu yang saya sharekan, 4 tanda-tanda awal ataupun 2 tanda awal dan 2 risiko lah. Yang kita perlu tahu sebagai ibu. Sebab kita tak nak, kita dah mengandung 9 bulan. Tapi na'udzubillah lah, maksudnya baby tak survive disebab kita punya ilmu tak cukup. Bukanlah kita menafikan takdir, tapi kalau kita dah buat terbaik, Allah nak ambil juga kita, at least kita redha. Betul, sekarang kita dah buat, kita as a mak ni dah buat yang terbaik kan untuk jaga. Betul. Kita tahu kita ni ada support system ke tak. Macam kalau tak bawa, suami boleh datang bawa cepat ke tak. Yang kedua adalah persediaan barang-barang lah. Yang kita pun dah ada cerita tadi barang-barang. Tapi poin yang saya nak highlight dekat sini adalah letak barang-barang yang kita packing tu di tempat yang logik. Kalau rasa macam saya bekerja, saya memang letak dalam kereta siap-siap. Macam hari tu, kita tahu kita ni ada support system ke tak. Macam kalau tak bawa, suami boleh datang bawa cepat ke tak. Selalunya, barang-barang untuk digunakan ni, dia bukan immediate item. Kalau kita tengok, dia bukan benda wajib. Maksudnya kalau orang bawa kemudian pun boleh jadi okey. Kalau kita scan balik lah kan, dia bukan, tapi dia bergantung kepada hospital mana kita pergi. Contoh macam dekat Azhara, masuk kat sini, baju semua kita pakai yang hospital, baby pun pakai baju hospital, pampers semua pun pakai baju hospital, pad tak ada, bila minta hospital. Maksudnya support hospital tu boleh ada semua benda. Support dia cukup lah. Telekung tak payah bawa, telekung ada kat sini. Semua ada. Sebelum bertanding kan nak solat kan, tak payah bawa telekung, tak payah fikir apa lah, towel je tak ada. Kat sini tak ada towel. Jadi kena bawa contoh. So kita identify apa barang-barang urgent yang tak nak baik-baik kena ada. Kena ready juga. Kalau tak ada support system tu hantar kemudian lah. Itu dia sudut barang lah kan. Dan yang ketiga adalah support system. Support system ni saya highlightkan siapa yang nak bawa kita pergi hospital kena prepare dari berawal. Ibu mengandung yang berisiko dia ada tekanan darah tinggi, dia dah ada sakit kepala, dah rasa contraction, tapi dia tak datang hospital awal sebabkan tak ada siapa nak hantar. Isteri-isteri ni terutama yang muda-muda ni, kadang-kadang dia pun kalau boleh nak tunggu suami balik sama-sama kan. Tapi kan kita tak tahu sebenarnya itu adalah risiko paling besar yang kita akan lalui, yang kita tengah hadapi ni. Jadi bila delay, boleh jadi risiko kepada mak. Dan dalam kes tu, bukan di Azhara lah, maksudnya saya ambil kisah kat luar tu, bila suami dah balik, bawa pula pergi klinik. So bila pergi ke hospital kerajaan, terus kena caesar. Sebab ibu-ibu yang tekanan darah tinggi ni, kalau dia mencanak naik, ubat dia memang kena caesar untuk keluarkan baby supaya stabilisekan mak dia. So point dia, kalau kita sokongan tu, kita juga kena lihat kita punya keadaan. Kalau kita ni ada darah tinggi tu, benda yang paling bahaya lah, yang mak ayah kena alert. So sokongan nak pergi hospital dengan apa. Kalau suami tak boleh nak ambil Grab, install siap-siap apps tu dekat handphone, identify hospital mana terdekat. Katalah hospital yang private yang kita booking tu jauh sikit, tapi kita ada hospital kerajaan yang mungkin dekat. Tak apa, pergi je yang dekat dulu. Kita kena faham risiko, apa tindakan yang perlu kita buat. Dan tadi siapa yang nak bawa, suami nak datang sekali ke tak. So sokongan mental. Kalau macam nak telefon mak ayah siap-siap, minta mak ayah hantar ke kalau suami tak ada kan. Sokongan. So benda-benda macam ni bila dah jadi tu, terutama kes yang tiba-tiba terkeluar, terpecah ketuban, tiba-tiba macam rasa tak stable, dia tak boleh nak fikir waktu tu. Demo menjadi tu. So bila kita dah ada persediaan, ini benda yang vital lah. Saya rasa 3 benda ni, dan kita akan lebih melalui proses bersalin tu dengan lebih mudah. Ada tak tips daripada Puan Atik kan, macam mana kita nak bersalin tapi bertenang? Puan Atik yakinlah ibu-ibu yang tengah tengok video kita ni, lagi-lagi nak dekat bersalin, 1001 ketakutan lah otak dia. Takut Hani nak bersalin kan. Ada tak tips daripada Puan Atik kan, macam mana kita nak bersalin tapi bertenang? Okey, macam ni, bila kita cakap nak bersalin dengan tenang, bersalin dengan tenang ni, kita tak nak memang kena kata hang ada ilmu lah, macam tu dah. So ilmu ni ada banyak. Jadi saya nak highlight tentang stage of labour. Stage of labour ni ada 3. Yang pertama adalah proses pembukaan cervix tu sendiri, pintu rahim lah. Yang kedua adalah daripada rahim dah 10 cm sampai baby keluar. Dan yang ketiga adalah keluaran, maksudnya pengekangan uri tu keluar. Okay. Balik kepada stage yang pertama tu, pembukaan cervix tu, dia pun ada 3 lagi. Dia punya stage dia. Yang ni kena faham. Dia akan bantu ibu untuk bertenang kalau dia faham benda ni.
Yang ni yang dia boleh sampai berminggu-minggu, misalnya 2 minggu pun dia kadang-kadang tak bersalin lagi. Datang cek sakit-sakit tahu tu datang cek 1 cm ataupun 2 cm. Seminggu depan tak bersalin lagi. Balik kepada stage yang pertama tu, pembukaan cervix tu, dia pun ada 3 lagi. Dia punya stage dia. Yang ni kena faham. Yang pertama kita panggil stage pembukaan pintu rahim. Yang kalau saya tunjukkan balik, saya selalu cakap dengan pasien saya, ini adalah rahim kita. Dulu rahim kita besar, penumbuk je sebenarnya, kecil je sebenarnya, tapi Allah jadikan dia boleh berkembang besar kan. Masya Allah, memang subhanallah kan. So bila dia mengembang, pintu rahim dia tetap sama. Jadi bila nak buka ni, yang pertama adalah daripada close sampailah 3 cm, kita panggil latent phase. Yang ni yang dia boleh sampai berminggu-minggu, misalnya 2 minggu pun dia kadang-kadang tak bersalin lagi. Datang cek sakit-sakit tahu tu datang cek 1 cm ataupun 2 cm. Seminggu depan tak bersalin lagi. Okey. Possible. Okey, normal lah proses tu. Apabila tak ada contraction yang tadilah yang consistent ataupun true contraction tu. Okey, kat sini maksudnya ibu ni sebenarnya dia tak sakit. Kenapa nak faham benda ni? Sebenarnya ibu boleh relax. Okey. So kalau lah tiba-tiba buka, kita tak payah kalut-kalut. Kita tenang je lah. 3 cm. Okey, tenang. Tak sakit sangat. Tenang. Macam tu lah. Kenapa kena faham kita dalam latent phase tu. Ada satu lagi yang mak ayah selalu macam, kenapa tak progress ni? Dah memang latent phase, jadi memang ambil masa sikit. Kata dah masuk 4 cm, true phase kat sini, dia akan makin kuat contraction dan makin sakit. Okey, bila dah masuk yang stage kedua, nama dia active phase. Active phase ni adalah dia dah mula 3 cm atau kadang 4 cm lah, sampailah 8 cm. Stage ni kita dah mula contraction makin kuat. Selalunya bila dah masuk 3 cm ni, contraction dia akan mula regular. Tadi kalau kita datang hospital dah regular dah kan, kadang-kadang dia boleh masuk hospital relax pula. Tadi kat rumah sakit sangat ni, masuk hospital tak sakit pula. Selalu pasien cakap macam tu. Tak ada sebab apa. Kita kat rumah, kita duk mengemas lah, kita duk pick up kerja lah, jadi sibuk tak perasan. Betul sebenarnya. Tapi bila kita masuk hospital, kita nak buat apa? Kita kat katil, relax. Jadi kadang-kadang contraction tu dia berkurang. Lepas dia mak stres balik, kenapa tak progress tu yang selalu pasien tanya kita, kenapa saya tak progress ni? Sebab tadi dia datang pun duk latent phase. Bila dia dah start contraction kuat, kita boleh expect bahawa mungkin ada progress. InsyaAllah lepas tu kita puan, kalau contraction ni duk main-main macam tu, mungkinlah dia lambat sikit puan. Tapi kalau dia dah start the true contraction balik, ataupun tadi 10 minit sekali, sekarang ni dah 10 minit tapi kuat, mungkin ada progress. Ataupun dah 5 minit, mungkin ada progress. So bila kata dah masuk 4 cm, true phase kat sini, dia akan makin kuat contraction dan makin sakit. Tapi most ibu kalau dia okey, dia relax lagi. Dia relax lagi kan. Dia start, nanti dah nak hujung, kat sini mak dah boleh prepare dah apa-apa benda. Active phase, dia kata, boleh tak saya tak nak induce, saya nak relax-relax. Bila masuk transition phase 8 cm, yang ni memang selalunya tak duduk lah. Memang macam tak nak duduk lah. Dia selalunya perasaan dia macam tu lah. Proses yang tiga fasa ni, latent phase ke, active phase ke, transition ke, ibu-ibu kena faham apa prosedur yang kita tengah lalui juga. Contoh dia datang hospital, active phase, dia kata, boleh tak saya tak nak induce, saya nak relax-relax. So doktor selalunya dia akan tengok keadaan. Saya boleh cakap mungkin doktor akan bagi masa 4 jam ataupun 6 jam untuk review. Kalau tak progress, kita nak induce. Ataupun dia masuk-masuk nak induce. Induce pun ada banyak juga. Nak kena ada ilmu induce pula lah. Induce ubat masuk dekat bawah vagina ke, kalau masih lagi dalam fasa latent, ataupun ubat yang masuk kita panggil pitocin. Maksudnya kena ada ilmu juga. Sebab ada orang dia kata induce ni ingat sama je, tak sama. Cara induce tu pun ada teknik yang berbeza-beza yang kita sebagai patient kena faham. Kalau dia tak tahu, kita tanya doktor. Nanti doktor explain. Kena tanya. Doktor akan explain. Tapi saya ada juga situasi doktor dah explain tapi kita tak faham. Sebab banyak faktor lah kan. Tapi point dia, kita kena faham kita di-induce ni dengan ubat yang mana satu, apa impak dia, berapa tempoh lama dia, apa prosedur. Macam tadi kita dah faham fasa. Kita faham pula dalam bila kita masuk ward, nurse akan datang selalu cek rahim. Cek rahim pula, cek ni. Kita panggil contraction kita, contohnya setiap 2 jam untuk pantau pastikan baby okey. Yang letak je, maksudnya rasa tak tangan berapa kerap sekali. Bukan jalan ni, cek ni je contraction berapa kerap dan berapa lama. Kalau kita sakit sangat, berasa kita perlu ubat, kita kena faham ada ubat yang kita boleh dapat. Saya sebutlah kalau dekat ward, ubat dia kita panggil Betadine, ubat cucuk dekat punggung lah. Dia hanya mengurangkan, saya boleh kata 50% je.
ilmu perawatan, ilmu apa option yang ada juga, iaitu contoh ubat dan sakit. Kalau kita sakit sangat, berasa kita perlu ubat, kita kena faham ada ubat yang kita boleh dapat. Saya sebutlah kalau dekat ward, ubat dia kita panggil Petadine, ubat cucuk dekat punggung lah. Dia hanya mengurangkan, saya boleh kata 50% je. Tapi sekurang-kurangnya boleh mengurangkan sakit kita. Dan dia menyebabkan kita mengantuk. So boleh relax sikit. Tapi kalau nak epidural, yang tu pakar bius yang akan buat dan kena pergi ke labor room. So kita faham benda tu. Saya nak epidural tapi saya terlupa bahawa nak epidural ni kena masuk kat labor room. Ada satu faktor yang orang tak tahu juga. Itu ibu-ibu awal kita masuk ke labor room kalau 3 atau 4 cm ke atas. Bukannya datang-datang tu kalau 1 cm 2 cm tu masuk labor room. Tak. Bila kita dah masuk active phase tu, baru kita ditolak pergi labor room. Cuma ada exception case yang kalau nak sembang panjang lagi. Macam saya cakap tadi, pintu rahim ni dia bukan hanya tengok berapa cm, dia hanya tengok ketebalan ni juga. Bila ketebalan tu dia akan menentukan management doktor seterusnya. Jadi maksudnya asasnya 4 cm ataupun kalau 3 cm pintu rahim nipis, pergi ke labor room untuk induce air. Tapi setiap pesakit berbeza-beza. Yang pentingnya mak tahu asas. Kalau tak faham, tanya doktor. Tanya doktor. Macam tu lah. Dan juga bila persenatan nak bertenang, sebab bila kita tak tahu awak nak buat apa kat aku ni kan. Jadi ilmu yang kita kena ada juga. Sebab nak kekal bertenang ni, kita faham bila masuk labor room untuk common hospital, dia kena baring atas katil dan dipasangkan jantung baby tu. Sebenarnya kita hanya cek bukaannya secara, saya tak pastilah di hospital lain macam mana. Asasnya kita hanya cek bukaan. Nombor 1, apabila perlu. Maksudnya dia datang mula-mula kita dah cek bukaan. Selepas tu kalau dia masuk ke ward, ada keperluan kita cek. Kalau tak ada keperluan kita tak cek. Tapi kalau dia masuk ke labor room, mungkin sebab nak sebut, dia berkata kepada tu situasi fasa tu. Bila dia masuk labor room, dia ada prosedur-prosedur lain juga yang kita kena buat lah kat situ. Sebab tu penting kita tahu proses supaya kita ready anything pun. Saya sebut jugalah di labor room sebab kita tak ada sharing apa masuk labor room. Kita dah faham transisi active phase akan masuk labor room. Jadi ilmu yang kita kena ada juga sebab nak kekal bertenang ni, kita faham bila masuk labor room untuk common hospital, dia kena baring atas katil dan dipasangkan jantung baby tu. Alat untuk. Jadi kita dah tak boleh nak pimai dah. Kena baring je lah. Jadi bila ibu tu dia tak tahu, dia terkejut. Ingat ke boleh jalan pergi dalam labor room? Sebenarnya tak. Kiranya kalau dah masuk labor room, dah tak ada jalan itik. Tak boleh. Tak boleh nak yang bola-bola. Tak boleh untuk polisi common hospital. Jadi maksudnya sebab tu ada ibu dia dah faham benda ni. Doktor boleh tak bagi masa saya untuk saya, orang kata apa, contoh nak jalan, nak buat jalan itik kat ward dulu. Tapi selalunya tak boleh. Kalau 5 cm tu kita takutlah kan, terberanak, terutama kalau anak yang ni kan. Maksudnya kena bincang, kena faham proses tu. Kalau nak request apa-apa, cakap dengan baik, discuss. Masuk labor room dah tak boleh makan. Betul. Sebab ingat masuk labor room bila active phase tadi kan. Jadi nak bersalin dah. Kenapa tidak dibenarkan makan? Sebab takut kena seizure. Sebab kita faham, sebab nanti bila masuk labor room, kita kena faham bahawa kita akan, saya tak katalah kita ni dihadkan pergerakan, tapi itulah realitinya. Kita kena faham benda tu. Sebab dah ada alat dekat perut kita nak pantau jantung baby apa semua kan. Tu belum lagi cerita kalau dia kena induce masuk air. Masuk air kat sini pula. Kalau yang pertama kita terpaksa had pergerakan kita. Yang kedua adalah kalau di common hospital dia tak bagi dah makan. Boleh makan dah. Masuk labor room dah tak boleh makan. Betul. Sebab ingat masuk labor room bila active phase tadi kan. Jadi nak bersalin dah. Kenapa tidak dibenarkan makan? Sebab takut kena seizure. Jadi seizure tak boleh perut ada makanan. Ya, kalau seizure dalam perut, risiko aspiration nanti masuk dalam paru-paru, komplikasi yang lain. Jadi kebanyakan hospital memang tak bagi makan. Saya tak pasti, kena tanya polisi masing-masing. Tapi di Azhara kita bagi makan kalau bukaan masih kecil dan tidak berisiko. Once dah ada risiko, doktor akan start suruh puasa. Jadi bila mak ni dia ingat dia boleh makan, tiba-tiba masuk labor room tak boleh makan, dia kan stres. Yalah. Orang nak bertenang tiba rasa macam duk stres benda yang tak penting ni. Tapi nak kena ada ilmu ni juga. Sebab dekat hospital kita akan bagi drip. Jadi tak makan pun sebenarnya okey dah. Tapi sebab kita orang Melayu kan, kena makan nasi, kena makan ni. Terus satu lagi kena pantang. Makan siap-siap dia ada mentality macam benda yang menyebabkan kita rasa macam Allah tak makan lagi ni. Tak makan lagi ni, lagi berapa bulan nak kena pantang ni. Masukkan tiup kencing dalam pundi kencing setiap 2 jam. Ada satu lagi ilmu yang kena tahu dalam labor room ni, nurse akan buat, kita panggil catheterization. Masukkan tiup kencing dalam pundi kencing setiap 2 jam. Kalau mak akan rasa stres lah. Sebab bila dalam labor room kita akan minta ibu minum air banyak. Kalau kat kerajaan kan dia bagi je air masak. Ada khusus dia tak bagi langsung. Tapi kat Azhara kita akan bagi ibu makan dan suruh minum air banyak.
untuk pastikan mak tu tak dehydrate. Kita sakit tadi kan, kita faham bahawa makin lama makin sakit, maksudnya kita akan mula bernafas laju. Betul. Jadi Makin kita guna tenaga yang banyak. Yes. Jadi badan kita akan dehydrate sebab air dah keluar kuat. So that's why bila dehydrate dia akan ada impak juga dekat baby. Sebab tu tolonglah tuan-tuan dan perempuan, kalau masuk labor room, kalau hospital tu punya polisi boleh minum air, tolong minum air. Kalau dia memang tak minum apa, dia dah bagi pilihan kan. Maksudnya minum air banyak. Bila minum air banyak, kencing banyak. Jadi air drip tu pun akan menyebabkan kencing banyak. So nurse akan masukkan catheterization untuk keluarkan air kencing supaya proses contraction untuk baby turun tu menjadi lebih baik. Tak boleh kau nak pergi kencing pergi tandas? Boleh. Tak boleh sebab risiko lah. Okey. Pergi tandas kan tak beranak kat tandas, kami kena buat kertas siasatan kan. Dia ada itu lain pula. Waktu belum dia cerita kecederaan dan sebagainya. Jadi faham benda tu akan membantu ibu lebih tenang lah. Kalau tak progress ataupun jantung tiba-tiba tak okey, mungkin kena caesar. Bayangkan perasaan. Debak kita. Memang berdebak. Saya nak highlight jugalah yang kedua, itu doa. Doa ni dia ada banyak lah. Kalau dekat Azharah ni kita selalu highlight kepada mak ni, puan banyak baca doa Nabi Yunus masa dia dalam perut ikan kan. Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca je, jadikan dia sebagai zikir lah. Dan bila kita sebagai seorang muslimah khususnya, kalau ada yang mungkin bukan non-muslim menonton pun it's okay. Maksud dia mungkin ada kepercayaan dia. Tapi kalau macam kita kat sini, kita kena yakin bahawa Allah akan memudahkan urusan kita. Ditambah pula sebelum bersalin tu, mintalah maaf dengan suami, mak ayah, kawan-kawan. Saya teringat ada satu, masa saya bersalin anak sulung, saya pecah ketuban. Kita tak cerita, maksudnya kita sudah lah, walaupun kita nurse, tapi bukan bidan pula masa tu kan. Air ketuban pecah awal 37 minggu. Lepas tu masuk ward kena start antibiotik. Faham tak? Nampak tak rawatan dia tadi? Tu kita faham dah. Dah lah tak buka langsung bukaan. Leaking pula, pecah air ketuban pula. Suspend lah. Doktor cakap siap-siap. Okey, Atik, kalau bukaan ni tak ada progress, kita tunggu dulu. Esok kalau tak progress ataupun jantung tiba-tiba tak okey, mungkin kena caesar. Bayangkan perasaan. Debak kita. Memang berdebak. Kita selalu kena seluk tu, kena tengok balik kenapa. Tapi cek jantung kita buat. Cek jantung nak pastikan baby okey, kita buat. Bila sebelum 11 malam, saya mula sakit. Saya kongsikan dekat sini. Nombor satu, saya ingat pakar kanak-kanak saya, dia cakap macam ni. Dia kata, alah, post lah dekat Facebook tu, cakap minta orang doakan semua. Dia kata, mana tahu yang dalam ramai yang baca tu, kita Facebook lah zaman sekarang, TikTok lah kan. Ada yang dia doakan kita, Allah amin kan, Allah makbul kan. Makbul doa dia. Saya pun letak lah, so saya tolong doakan. Lepas yang kedua, kakak saya di Malaysia, dia update, dia kata macam mana. Satu, bayangkan pukul 10 malam saya relax lagi. Saya rasa macam kuat sikit, tapi macam boleh relax lagi lah. Bidan datang check pun, memang tak, bayangkan tak ada buat apa-apa. Duduk saja. Tak ada buat apa-apa. Kita rasa macam alamak. Banyaknya nanti akan ada banyak masa fikir tu. Tapi alhamdulillah kita dah faham kan proses dia kan. Jadi kita tak ada rasa sangat, cuma kita tak nak terfikir juga. Terrisau juga tu. So bila 10 malam nurse datang, tanya macam mana kawan-kawan kita kan. Macam mana Atik? Okey je kan. Sakit sikit lah, okey lah. Kita tak check tak payah kan. Tadi kan kalau orang kata selalu kena seluk tu, kena tengok balik kenapa. Macam saya memang tak ada pun check tadi je. Tak ada dah. Sampai 10 malam. Tapi cek jantung kita buat. Cek jantung nak pastikan baby okey, kita buat. So bila pukul 11 malam, dah cerita diri sendiri pula kan. Nak ceritanya kena macam mana nak kekal bertenang ni. Bila sebelum 11 malam, saya mula sakit. Bayangkan jawapan bidan adalah, minta maaf lah Atik, close lagi. Allah. Saya punya saya sakit. Yang ini yang kita akan cek bukaan kalau mak mula komplain sakit. So cek lah bukaan. Agak-agak harapan kita berapa? Adalah buka sikit kan. Buka lah sikit kan. Sakit ni. Bayangkan jawapan bidan adalah, minta maaf lah Atik, close lagi. Allah. Saya punya tapi sebelum tu kakak saya kata, alah nanti bersalin lah tu. Dia cakap doa banyak, nanti bersalin lah tu. Bila dia cakap close, saya macam close lah. Dalam hati lah. Dalam hati, masa macam dah kuat dah ni. Tak apalah, nak ubatan sakit, bagilah ubatan sakit kat punggung. Sejam selepas tu, pukul 12.30, saya rasa nak teran. Tapi sebab saya nak sulung, saya macam, saya tahu nak teran tu okey, ni ilmu je rasa nak teran. Bukan dekat depan, sakit rahim kat depan sakit contraction tu atas ke bawah ni. Tapi rasa nak teran, rasa macam nak berak. Sakit kat belakang. Kat belakang. Tu benda yang selalu kita sebut juga kat mak. Sebab mak duk ingat sakit tu macam kat depannya tak. Bila nak teran, dia akan rasa benda nak keluar tu macam nak berak tu sebenarnya. Saya confused. Kata tapi tadi baru takkan lah tak buka lagi. Saya macam nak teran. Saya pun panggil nurse. Alhamdulillah lah nurse pun naik cepat kan. 7 km. Ush, cepatnya. Tadi kita duk contoh skema kan, 0 sampai 3 sampai 7 ataupun 8 sampai 10. Tu skema. Tapi bila Allah kata kun fayakun, jadi. Allah. Berkat doa, berkat macam-macam lah berkat mak ayah doa ke, kawan-kawan ke, suami redha semua kan. So
Tahu kalut-kalut ni. Tolak pergi labor room. Takut bersalin kat bilik kan. Turun labor room je memang tak tahan dah. Sebab rasa nak terang yang awal tu dia dah sikit. Rasa nak terang bila baby dah fully ataupun 10 cm dia lain sikit. So macam doktor pun datang kedua-kedua keluar macam tu je. Satu lebih keluar. 1 tak. 11 sampai pukul 1. 11 tu start sakit. Maksudnya saya dapat ubat 11.30. Pukul 12.30 saya rasa sakit nak tegang. Maksudnya dalam masa 1 jam. Alhamdulillah. Akhirnya sangat bersyukur yang mana yang tadi kerisauan yang tadi tu Allah angkat jap je. Dia bagilah risau sikit nak tengok kita bersyukur ke tak kat dia, kita berdoa ke tak. Balik kepada poin yang saya nak cakap tadi ni, persediaan untuk bertenang ni adalah dengan berdoa dan dapatkan kemaafan serta redha daripada suami, pada mak ayah, dengan kawan-kawan. Sebab walaupun macam kaitan, tapi bagi saya yakin benda ni dia ada kaitan, terutama dari kes-kes yang rare macam ni yang tiba-tiba macam tiba-tiba macam ajaib. Yakin benda tu. Jadi mudah-mudahan ibu dia bertenang. Jadi kita berdoa pun kita yakin Allah permudahkan. Betul, kita banyak doa minta ya Allah mudahkanlah proses bersalin ni, semua sihat apa semua kan. Apa tips untuk ibu-ibu dekat luar sana nak menjaga luka supaya sihat, luka tu sembuh dengan cara yang baik, tak ada jangkitan kuman? Okey. Sebelum saya jawab soalan tips tu, saya nak sebut sikit je proses masa kita meneran ketika nak bersalin tu akan menentukan luka kita kemudian. Okey. Jadi masa kita nak teran tu antara tips yang penting nombor 1 ketika teran tu kena pastikan letak punggung. Okey. Jangan angkat punggung. Okey. Tapi jujurnya kita tak perasan tau kita sakit. So bila nurse kata telinga kena dengar, puan letak punggung, tekan punggung tu. Okey. Dalam masa yang sama teknik teran yang betul, panjang dan kuat akan bantu dia smooth. Panjang dan kuat. Contoh bila kita teran, tarik nafas, tahan nafas, teran. Okey, kita akan bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya jangan tarik. Macam ni. Tahu ni macam kalau orang sebut macam sikit macam bila kita buang air besar, kalau kita punya najis tu bagus dan panjang, kalau kita teran najis tu sikit macam sikit. Walaupun benda ni macam nak cakap macam kotor sikit kan, tapi sebenarnya praktikalnya sama je. Okey. Maksudnya kita wajib teran kuat dan panjang untuk pastikan baby tu push, sebab yang kritikal tu kepala tu. Okey. Bila teran, kepala keluar dulu. Bila kepala dah keluar, relax dah. Bila peak yang dekat kepala tu, yang kadang-kadang ibu dah nak keluar dah, dia rasa sakit sangat. Masa tu lagi teran sepatutnya. Kalau kita teran salah, kita kat punggung, boleh jadi luka kita besar. Bila ada luka nak duduk sakit, nak kencing sakit. Kalau kita teran salah, kita kat punggung, boleh jadi luka kita besar. Doktor mungkin akan bantu untuk buat episiotomi lah, potong sikit. Kalau nampak by default research kata tak perlu buat episiotomi, potong vagina dekat nombor 6. Kalau jarum tu bawah tu nombor 6, tepi tu pukul 7 tu doktor akan potong kat situ. Okey. Tapi terutama anak-anak sulung, tapi by research tak perlu, tak wajib. So doktor akan tengok kalau nampak kepala tu macam okey, doktor tak akan potong. Tapi risiko koyak tu tinggi. Sebab anak first. Bila koyak lagi susah sikit nak jaga berbanding dengan, bukan susah nak jaga, nak jahit tu susah sikit berbanding dengan sap kita potong. Macam baju lah kita tarik kan. Kalau kita potong kan cantik. Macam tu lah analoginya. So dah dapat luka tu, rezeki lah. Luka besar, luka kecil tu, point dia adalah nak menjaga luka tu. Kalau tak ada luka, macam saya bersalin 6 kali, 2 kali saya tak ada luka, memang subhanallah senang je. Sebab kita masalahnya bila ada luka nak duduk sakit, nak kencing sakit. Itu masalah kita. Cabaran lah, bukanlah masalah, cabaran. Jadi bila tak ada luka, kita happy, kita banyak lagi benda lain nak fikir. So bila luka ni, antara benda penting kat rumah, nombor 1, khususnya di awal-awal selepas bersalin, tolong tukar pad dengan kerak. Sebab bila darah nifas tu banyak, itu risiko untuk jangkitan kuman pun suka. Jadi bila basah, memang risiko luka tu ada dapat jangkitan tu tinggi. Kalau setakat 3 hari pertama darah nifas sangat banyak, sekali pergi kencing tukar walaupun pad tu sikit. Sebab kita tak nak langsung ada darah. Faham. Tukar pad dalam masa sama, pastikan lap kering. So tips dia, letaklah tisu dalam toilet. Kita kadang-kadang tak kisahlah kalau tak period, tak, maksudnya kita rutin pun sebagai wanita ke lelaki, lelaki pun, anak-anak saya kata tolong bila kencing ke tolong lap kering. Bila basah dia akan ada risiko jangkitan, apa lagi ketika tu kita ada luka. Jadi bila basah memang risiko luka tu ada dapat jangkitan tu tinggi. Lap kering lah. Ke tu sendiri kalau ada ubat, boleh letak ubat. Kalau hospital kan ada bagi kita punya ubat kuning, Plavin. Boleh je letak. Dab. Dan bila kita yang keempat buat luka ni, kita jangan rub, kita dab. Kan kita nak lap tisu kering dari tu, kita jangan tonyoh. Tonyoh. Maksudnya kita lap.
Oh, dab sampai kering lah. Okay. Oh, okay. Yang tu untuk luka tu saja. Yang pertama tu ada banyak cabang dia. Yang kedua adalah kena pastikan makanan yang seimbang. Orang tak nampak benda ni. Kenapa? Makanan yang seimbang, khususnya protein yang tinggi, akan pastikan pertumbuhan kulit. Maksudnya luka Isi. tu jadi lebih baik. Makan sayur-sayuran. Kalau kita sembelit, kita teran, jadi pressure. Oh, dekat Pressure tempat kat jahit luka tu. Jadi indirectly makanan berserat akan bantu najis jadi lagi lembut, minum air banyak. Dan kita punya proses pembuangan jadi lebih baik. Zaman dulu kan cakap jangan jalan, baring je. Betul. Jalan pun kena kopek-kopek. Itu mitos. Yang ketiga adalah exercise. Berkaitan pula lupa dengan exercise. Dalam pantang pun boleh exercise. Kau Exercise kena tu exercise. bukanlah kata exercise tu hang pergi buat sit up. Bukan. Maksudnya jangan duduk je terbaring. Maksud exercise kat sini adalah pengaliran darah yang baik. Kita exercise sebenarnya untuk pastikan pengaliran darah baik supaya dia bolehlah, maksudnya oksigen cukup, dia tak kepam itu je kan. Kalau kepam apa Islam macam zaman dulu kan cakap jangan jalan, baring je. Betul. Jalan pun kena kopek-kopek. Itu mitos. Mitos. Jalan berkepit-kepit tu saya tak nak sangkal lah. Yang tu boleh jadi takut luka terbuka. Tapi yang bab kena duduk je saya baring je kan, tak boleh bergerak. Kita kena bergerak, maksudnya pergilah. Takkanlah nak kencing pun nak letak biasa yang tepi kan lah. Maksudnya kita kena bergerak, pergi je. Dia Sini buat bukanlah exercise. terlalu aktif. Bukan. Jadi kan macam rutin biasa, pergi toilet, Betul. pergi makan, tengok anak ke apa ke kan. Deep breathing exercise pun boleh continue je. Bukan kata waktu nak teran tu duduk beria deep breathing. Waktu yang biasa ni pun boleh. Supaya kita exercise tu dia akan bantu pengaliran darah yang baik lah. Okay, bila darah, sebab kita kat sini kat bahagian bahagian 4 ni, darah dia lambatlah lagi sampai. Maksudnya kita jantung pump, dia akan pergi ke vital tempat dulu. Tapi bila kita exercise, dia akan bergerak semua. Tapi tiba-tiba sakit tu duduk sama ataupun lagi kuat. Something wrong. Penjagaan luka dari segi tanda-tanda jangkitan. Okey. Macam tadi luka tu direct kan. Ini jangkitan pula. Okay, jangkitan ni minta tengok 4 benda ni. Asas ni kita memang sakit. Tapi kalau sakit tu makin kuat, 4 benda ni. Yang pertama sakit. Sakit ni benda biasa dan memang kita akan sakit. Dan sepatutnya luka ni akan start mengering by 3 hari kering. By 3 hari kering. Dia kalau dia kering, dia kurang sakit ke? Betul. Maksudnya lagi kering, lagi kurang sakit lah. Betul. Kering lagi kurang sakit. Tu prinsipal dia. Tapi tiba-tiba sakit tu duduk sama ataupun lagi kuat. Something wrong. Sakit nombor satu. Yang kedua adalah warna kulit tu. Kulit kita warna apa? Warna ni kan? Warna coklat ni kan? Bila kita toreh, ataupun dekat bawah tu ada luka, kalau by default dia tak merah pun, dia sepatutnya sama je. Tapi kalau bila dia start merah, maksudnya jangkitan mungkin dah mula. Kau tak jaga betul-betul, dia akan merebak. Jadi maksudnya kita kena check setiap hari ke? Maksud kita untuk tengok. Betul, menggunakan cermin. Okey. Kita nak tengok sendiri, tak boleh je kita kena guna cermin, ataupun minta pasangan lah tengokkan. Segan kan, walaupun suami kan segan nak suruh dia tengok kan, ataupun suami sibuk ke. Jadi kita kena bantu diri kita tengok dengan menggunakan cermin. Okey. Tak mustahil juga ada yang sampai meninggal sebab apa? Kuman tu dah naik sampai otak. Asasnya bila kita ada luka, kalau nak bengkak pun sikit sebab mungkin jahit tu kan. Tapi dia tak sepatutnya bengkak yang makin bengkak tu. Bengkak yang besar, kita takut ada hematoma, ada pendarahan di bawah kulit. Yang itu selalunya dia terjadi immediate lah dalam ward tu, kita pernah jumpa. Tapi boleh jadi juga dekat rumah. Boleh jadi juga. Maksudnya by default tak patut ada bengkak lah. So bila ada, kita macam kena trigger dah. Dan yang terakhir adalah bila dah teruk sangat, dia akan mula ada nanah. Yang ni maksudnya kuman yang selalunya kalau macam gini memang doktor akan start antibiotik lah. So bila kita faham benda ni, kita tak nak lagi dengar mak-mak ni dia kena jangkitan, anak terabai. Sebab bila sakit memang nak menyusu macam mana. So kadang-kadang mak kena masuk hospital, kena bagi antibiotik, makan pun tak lepas kena bagi antibiotik drip yang masuk dekat saluran darah kan. Lebih tak mustahil juga ada yang sampai meninggal sebab apa? Kuman tu dah naik sampai otak. Tapi jarang lah, tapi boleh jadi. Tak progress lagi, tak apa, it's okay, tenangkan. Macam sentiasa bagi ayat-ayat positif. Apa yang suami perlu buat bila dia teman isteri dalam labor room? Suami ni dia kena faham bila dia boleh masuk labor room. Sebab ada hospital bila dah ada progress yang besar baru dia bagi ayah tu masuk. So kena tengok polisi hospital tu, kena faham dulu. Sebab dia pun kena ada persediaan dia juga. Kalau dia tiba-tiba macam saya share, suami saya masuk dari awal, tapi masa saya masuk subuh tu saya suruh suami saya pergi solat.
Tiba-tiba dia terus pap salin, dia tak ada. Oh, waktu subuh tu bersalin. Cepat sangat kan. Jadi saya pun redha je lah. Tapi maksudnya untuk suami ada di situ, kena tahu labor proses tadi. Okay. Dan tahu bila dia boleh masuk labor room. Kalau suami tu tahu dia labor room di sini, hospital ni boleh masuk dari awal, maka masuklah daripada awal. Susunlah kerja siap-siap. Prepare dah cuti siap-siap. Betul, supaya boleh prepare bersama-sama dengan isteri masuk. Nak masuk labor room ni. Sebab momen labor room tak sama dengan momen kat ward. Okay. So bila dah masuk labor room, kita faham stage dia adalah stage yang isteri dah kuat sakit. Ada orang dia masuk dia relax lagi. So boleh kata bab emosi lah. Kalau rasa anak isteri macam risau, tak progress lagi, oh tak apa, it's okay, tenangkan. Macam sentiasa bagi ayat-ayat positif. So bila suami ada ilmu, dia akan faham, oh isteri ni tengah marah-marah sebab dia sakit. Tak rasional kan, sakit kan. Jadi support je, support emosi tu, bagi positif punya words. Saya pernah dalam labor room, suami marah bini pun ada juga lah. Oh. Sebab dia pun bini dia pun dah marah dia. Jadi dia pun marah bini dia pun ada juga lah. Tapi so bila suami ada ilmu, dia akan faham, oh isteri ni tengah marah-marah sebab dia sakit. Tak rasional kan, sakit kan. Jadi support je, support emosi tu, bagi positif punya words. Kalau macam dekat sini Azara masih boleh minum air, tuangkan air, bagi isteri minum. Ingatkan, oh minum air. Kalau tidak masa berlalu, kita tak puas sama, isteri saya tak minum air pun, isteri saya tak makan pun. Jadi waktu husband teman isteri dalam labor room, boleh tak kalau macam kita sakit pinggang, boleh je kan minta husband tolong urutkan? Jadi kalau kat labor room ni, bawa lah minyak-minyak nak sapu. Saya rasa semua hospital okey je untuk sapu minyak kat pinggang ke apa, kat bahu ke. Bolehlah suami tolong urut-urutkan semua kan. Sebab benda tu indirectly, psychologically tu dia akan buatkan mak tu lebih tenang lah. Dan yang seterusnya adalah, kalau macam ada buah kurma, macam saya cakap tadi, kita tak tahu polisi hospital tu macam mana. Macam dekat Azara, kita allow untuk bawa makanan pada awal proses yang bukan advance lagi kan. So kurma ni, mak ni sebenarnya bila masuk labor room, bila dia dah sakit, dia tak nak makan dah. Kurma ataupun benda-benda yang macam itu akan bantu untuk bagi tenaga sikit. Mak dah sakit, kerana dia tak ada fikir apa. Kerana orang datang, doktor datang explain kan, dia macam masuk dengan kanan keluar lagi. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi ni sangat penting. Mak dah sakit, kerana dia tak ada fikir apa. Kerana orang datang, doktor datang explain kan, dia macam masuk dengan kanan keluar lagi. Tak boleh masuk otak dah tu. Suami ni boleh rasional kan, boleh okay, dengar. Tak faham, suami boleh tanya balik. Minta doktor explain balik. Dan boleh sembang balik dengan isteri sekalian. Kalau tak faham pun saya rasa boleh je nak tanya balik. Cuma cara kita bertanya lah, kadang-kadang bila banyak sangat bertanya, dia akan jadi complicated juga. Sebab bila kita ni memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan. Betul. Kita. Satu lagi saya lupa, doa. Peranan suami tu, walaupun dia tak direct dengan isteri, bacakan doa, hembuskan dekat isteri, dan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kalau tiba-tiba kan, macam banyak kes kita tiba-tiba kena Caesar. Mak ni dah jadi macam tak keruan dah, ataupun nak kena buat decision ni, okay, baby dah tak okay dah ni, kena Caesar ni. Jadi suami lah yang akan menjadi orang yang tak apa, kita redha. Kan, kita kena kuatkan isteri kita. Macam tu. Ada peranan kita lah dekat situ. Mereka. Saya pernah sedih juga. Saya tanya, Puan seorang ke? Suami saya baru meninggal. Ada cerita yang suami dia meninggal aksiden baru. Ataupun single mother. Boleh jadi ada history back cerita, ataupun kadang-kadang pernah dirogol, mengandung. Yang ni support sangat penting. Maksudnya janganlah datang seorang-seorang. If possible ada mak ayah, ada kawan. Saya rasa hospital ada toleransi dekat situ. Macam Azara, kita bagi mak masuk. Ada cerita suami takut nak masuk di room. Okey, takut darah ke? Takut darah, takut nanti dia masuk, dia menyusahkan orang kan. Dia dah cakap siap-siap dah, isteri pun dah faham. Ni kena komunikasi awal tu. Abang waktu bersalin abang tak masuk lah. Mak ganti. It's okay. Tapi abang support tunggu kat luar abang sampai support, selesai. Abang doa, kita video call kalau perlu. Jadi kat situ cerita lain sikit lah kan. Tapi jangan rasa tak ada peranan. Sikit lagi kadang-kadang ada juga mak yang terlalu excited peluang nak dapat cucu pertama. Kadang-kadang kat sini mak-mak pun kena raikan juga peranan suami tu dalam dia baru. Dahulukan suami tu. Tapi kalau suami tu tak dapat masuk, mak support anak dalam labor room. Sharing hari ni dia sangat mahal. Banyak story yang Puan Atiq share. Atika pun banyak juga ilmu baru yang Atika dapat.